Saya selalu ada benda-benda gitu kan, nampak macam saya pernah balik kan, kita syuting kan, balik malam-malam, driver kadang lalu hutan lah apa. Saya kerap nampak benda yang apa kita panggil yang api. PENAGGLA lah. Penanggal kan. Kan. Nampak kerap kan, lepas tu dia hilang. Tapi saya layan tengok je lah bila drive nampak. Tunggu tengok. Abang boleh tengok padam. Abang boleh layan. Dia nampak tau. Sorang-sorang. Dia gitu dia bergerak gini. Tapi cahaya berapi. Ya tu. Selalu nampak benda-benda. Tapi sebab benda tu kita tak ambil pot sangat. Kita kadang-kadang benda ni dia mengganggu kita ni, sebenarnya dia tengok. Kalau kita ni lemah semangat, memang kerap lah dia akan kacau. Memang dia suka sangat. Tapi kalau kita macam tak ambil pot sangat pasal dia pun macam malas lah. Aku nak kacau dia. Tak layan aku pun. Buat penat aku je. Tapi yang tu 77 tu dia ada confuse antara dua kan. Dia Ada kata 77, ada apa macam 77 sihir kan. Ada orang panggil 77. Ada yang kata penanggal. Okey. Lepas tu balik pada rumah tu. So kat rumah tu memang ada banyak lah kerasukan. Pernah orang shoot cerita apa, saya dengar dia kena rasuk kan dekat rumah tu. Perempuan kena rasuk kat rumah tu lah apa. Memang selalu lah. Tapi tak ada gangguan lah. Walaupun kita shoot kadang pagi siap buat scene kubur lagi, berlakon dekat dalam kubur, korek tanah lah, buat efek darah lah apa semua lah. Tengah malam tu saya cuba je ambil kamera macam saja-saja cubalah pusing-pusing kat dalam nampak kan. Kut nampak tengok balik. Tak ada kan. Okey. Itu je, tak seram sangat lah. Maksudnya dekat rumah tu. Cuma rumah tu lah. Rumah tu macam ada something lah. Waktu kat Kifarah. Tapi semua pelakon-pelakon, Alhamdulillah semua pelakon-pelakon macam okey. Cuma adik kecil tu dia kata apa, dia nampak orang.